Melaka sebelum 1511 ialah pusat perdagangan dan juga pusat Islam Nusantara. Ia adalah persinggahan pedagang dari Gujarat, Arab, China dan Nusantara sendiri. Apabila Portugis menduduki Melaka, bukan sekadar bandar yang hilang, tetapi sistem kuasa Islam Nusantara terganggu. Aceh pada abad ke-16 dan ke-17 ialah kuasa besar di utara Sumatera. Ia kuat ketenteraannya, pusat ilmu Islam dan mempunyai hubungan dengan ulama dari luar. Tetapi kekuatan Aceh bukan sekadar ketenteraan. Aceh mengawal perdagangan lada hitam. Pada abad ke-17, Aceh dianggarkan membekalkan 50% lada dunia. Pendapatan tahunan Kesultanan Aceh dilaporkan setara dengan pendapatan kerajaan Perancis pada era yang sama. Aceh juga mempunyai shilling emas sendiri, dirham emas yang diterima dan diiktiraf sehingga ke Timur Tengah. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai zaman kegemilangannya. Pengembara Eropah menggelarnya Alexander of the East kerana kehebatan dan kewibawaannya. Istananya memiliki perpustakaan dengan lebih 1000 manuskrip Islam, menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat ilmu Islam terbesar di Asia Tenggara.